Sebenarnya kita dah bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Tinggi Perak dan JPN Perak pun dah datang melawat Todak Akademi di Cyberjaya. So dari segi kolaborasi tu dah ada. Dan kita pun dah mendapat surat kebenaran untuk masuk seluruh sekolah di Perak oleh surat daripada JPN Perak lah. So that's why kita untuk wakil utara kita pergi Perak. Sasaran kita kalau boleh tahun ni lah kita dapat mensasarkan dalam 1,250 student untuk program digital, sebab kita bukan setakat berjalan di hub ni saja, tapi kita buat di sekolah-sekolah di seluruh Perak ni. Untuk kita di sini ada Todak Kids kita target tadika lah. Kalau ada sambutan kita akan buka di sini pada umur 4 hingga 6 tahun. Yang mana tadika ni kita fokus juga dengan program coding tadi lah. Yang first digital tadika yang ada di Malaysia. Kita buat game based learning dan juga AI robotics. Dan juga sekolah rendah pada umur 7 hingga umur 15 tahun. So kita ada program digital lah. Maksudnya kita fokus kepada game based learning, and then AI robotics, and then 3D animaker yang mana yang nak buat 3D animation, and then satu lagi e-sport education. Kita tak sangka di Melaka sekarang kita dah ada 300 student. Kita baru launch bulan 5 baru ni. Di Pahang dah almost 100 student yang dah mengikuti program. So maksudnya sebenarnya mereka di luar Outreach ni, sebab biasa program sebegini berada di Kuala Lumpur ataupun Kelang. Tapi bila kita masuk ke negeri Outreach ni, dia nak program ni tapi tak ada orang yang pergi. So that's why bila kita pergi, dia orang daripada contoh dari Melaka, daripada Jasin pun datang. Jauh. And then contoh dari Kuantan, kita buat di Kuantan. Muazzam pun datang. Kat sini tengok dari Taiping pun datang. So agak jauh jugalah, maknanya mak ayah ni dia nak anak-anak dia mengikuti program sebegini. Tetapi tak ada. That's why kita tengok daripada kita buat kaji selidik atau analisis. Kat sana banyak call, tak nak buka kat Perak ke, tak nak buka. So daripada situ kita ambil inisiatif lah untuk kita buka cawangan-cawangan di seluruh Malaysia. Actually kita nak buka seluruh Malaysia sebenarnya. Tahun ni saja, ini tempat ketiga, 21 bulan ni di Kuching, and then bulan 9 nanti last di Johor Bahru. Harapan sebenarnya kita nak beri pendidikan digital tadi lah, supaya contoh e-sport education, main game, tapi daripada main game tu ada perkataan mencarut, komunikasi. So this is Todak Akademi wujud untuk menjaga mental health, komunikasi. So that's why kita ada di sini. So that's why kita JPN kita based on PPD setiap area lah. So kita tackle for PPD terlalu intern dan sebagainya. So kita masuk sekolah ni tak limit kepada program digital ni saja. Kita pun ada TVET. Kita ada SKM level 3 dan level 4 pengiktirafan daripada Jabatan Pengurusan Kemahiran Malaysia lah. So yang itu pun advantage kepada pelajar-pelajar kemahiran kalau yang mana nak sambung ke peringkat TVET juga. So kita tak start kepada budak-budak sekolah tapi pergi ke peringkat yang lebih jauh lagi. And then bila dah habis tamat pengajian diploma kemahiran, sebab diploma kemahiran sekarang ni dah ada MQA, so dia boleh terus ke program lagi. Ramai juga pelajar-pelajar kita terima umur 16 tahun, memang dia tak boleh nak tackle untuk akademik, tetapi dia nak ke kemahiran. Tetapi ini adalah peluang dia untuk dapatkan degree walaupun dia tak ada akademik untuk peringkat sekolah.